Hai guys, welcome back to channel Zati Story. Guys, selamat berbuka puasa korang. Okay, hari ni aku nak bercerita tentang satu kejadian yang baru berlaku dekat aku sendiri. And aku tak tahu sama ada benda ni pernah jadi kat korang ataupun tak. So aku harap dalam video ni korang boleh bagi pendapat korang, ataupun korang boleh bagi korang punya pengalaman kalau korang pernah kena macam aku ni. Sebelum aku terlupa, kepada siapa yang baru nampak channel aku, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Okey, kepada yang dah tengok channel aku sebelum-sebelum ni, aku akan ribuan terima kasih kepada korang sebab saya support aku sampai sekarang. So, jom kita start. Yang tujuan aku buat video ni, aku nak bagi korang, aku nak minta pendapat dekat korang. Sebabnya aku tak pernah kena macam ni. Okey, stranger chat aku nak minta duit apa semua sebab aku tak kenal dia siapa, and I don't know how dia boleh dapat nombor telefon original aku. Okey. Sebab biasanya kalau orang nak buat pay leave apa-apa, diorang akan berurusan dengan manager aku. So diorang PA aku semua, diorang akan bagi tahu dekat aku lah, diorang akan set jadual aku. So korang baca cek dekat sini, aku tanya belah sini. Okay? Dia kata, Assalamualaikum, saya nak minta sedikit bantuan untuk beli makanan untuk keluarga kami sekeluarga makan. 3 hari kami sekeluarga makan roti jagung dengan air kosong je untuk alas perut sebab saya hilang sumber pendapatan saya kerja sebagai seorang security guard sahaja, ganti orang time cuti. So maksudnya kalau tak ada orang ganti, dia tak ada kerja, macam tu. Korang rasa? Kan ada je banyak kerja, memang susah nak dapat kerja sekarang ni. Cumanya takkan tak ada langsung kerja yang boleh bagi dia pendapatan harian ke bulanan ke. Hai. Lepas tu dia kata ada orang cuti barulah saya ganti, and ada gaji untuk saya tanpa keluarga saya. So maksudnya dia cakap kerja seperti dia tu adalah gaji harian macam tu. And saya tanpa keluarga saya makan. Okey, semoga ada yang ikhlas, ada yang ikhlas hati sudi bagi saya sumbangan sedekah RM50 pada kami sekeluarga untuk beli makanan. Semoga puan dan tuan dimurahkan rezeki pada bulan Ramadan yang baik ini atas infak tuan-puan pada kami sekeluarga. Terima kasih. Siap bagi account number sekali. Okay, kat sini apa yang aku boleh cakap. Sorry kalau video ni orang yang chat aku ni yang tengok, saya nak cakap, saya minta maaf sangat sebabnya saya tak dapat nak tolong encik ataupun kakak ataupun apa, saya tak tahu yang tengok video lelaki ke perempuan ke. Saya tak tahu yang cik saya ni laki ke perempuan ke, sebab saya jawab salam dan saya tanya nama, langsung tak ada respon. Sebab saya takut zaman sekarang ni banyak sangat scammer. Tak kisah dari bentuk apa pun, minta bantuan ke, kerja kosong online ke apa ke, banyak sangat scammer zaman sekarang. Tahu-tahu je account kena hack, tahu-tahu je account bank kena hack. Sebab sekarang ni macam-macam account, tak kisah WhatsApp ke Telegram ke, dia akan bergabung dengan kita punya bank account. So aku takut sebenarnya. Aku bukan niat untuk memburukkan dia. Aku tahu mungkin ada orang kata alah benda kecil je, tak nak besar-besarkan. Okey, aku nak tanya pendapat korang sendiri. Apa yang korang rasa, sama ada aku patut biarkan saja ataupun block saja, ataupun kalau orang yang cek lagi aku bawa report polis ataupun macam mana. Cuba korang bagi pendapat sebab aku tahu aku tak pernah kena macam ni. Senang sangat minta duit dekat stranger. Mana keluarga korang? Mana keluarga kau masalahnya? Maaf lah kalau video ni yang lalu dekat orang yang chat saya tu, mana keluarga awak, adik-beradik awak, saudara mara awak, semua orang yang dekat dengan awak. Why stranger juga yang kau cari? And how awak boleh dapat nombor saya sedangkan awak tak ada grup yang saya ada? Saya tak pernah kontak awak, Telegram dengan awak tak ada, apa-apa semua tak ada. Macam mana awak boleh dapat nombor saya? Itu yang kita siap bagi nombor account. Lagi satu, tak kisah nak minta bantuan ke apa ke, jangan bagi nombor account. Sebab kau mana tahu aku ni scammer ke apa, aku boleh je scam kau punya duit. Tahu-tahu account kau dah tak boleh guna. Harap kalau korang nampak video Zati kat YouTube, cuba korang komen kat bawah ni apa yang patut Zati buat. And kalau korang tengok video ni dekat TikTok pun sama, korang komen juga dekat video ni apa pendapat korang dan apa korang pernah tak alami pengalaman macam ni. So bye bye, terima kasih. Okay, sebelum kita tamatkan video ni, Zati nak minta tolong sangat-sangat kat korang. If korang nampak
video ni dekat TikTok. Zati nak minta tolong sangat-sangat korang tolong follow Zati punya TikTok account ni. Okay, saya adalah pejuang 1k followers TikTok. Sebanyak account lama saya kena hack. Kena hack pula, kena ban. 3 account kena ban. Permanent ban. Saya tak tahu kenapa. Saya harap sangat sebab saya dah tak ada account lain dah. Ada lagi satu account dekat dalam laptop. Cumanya saya malas nak buka laptop. Saya just buka dalam phone saja. So, saya minta sangat-sangat kalau awak nampak video saya dekat TikTok, tolong follow saya, okay? Follow saya, lepas tu like video saya. I love video-video untuk raya tu. Okay, so bye.